Ramai orang nak beli emas dengan cara yang paling smart. Nak beli emas paling murah, nak timing paling tepat. Masalahnya, kita sebenarnya takkan tahu harga paling murah. Kita hanya tahu harga tu murah bila dia dah jadi sejarah. Contoh mudah, masa harga 400 gram hari tu, kita rasa mahal. Hari ni harga dah naik RM500 per gram. Rasa mahal juga. Tapi kita rasa RM400 hari tu murah. Tapi dah terlepas, dah jadi sejarah. Jadi kalau asyik tunggu, kita akan terlepas peluang. Duit habis kat benda lain. Emas makin mahal. Cara betul beli emas ialah beli dulu, baru tunggu. Mulakan dengan bajet yang kecil, 1 gram pun boleh. Bila dah ada belian pertama, baru kita ada benchmark kita sendiri. Baru kita tahu harga yang berbaloi. Emas ni untuk jangka masa panjang. Beli sikit-sikit, simpan untuk 2 tahun dan ke atas. Nanti akan nampak hasil dia. Kalau ada duit lebih, beli dulu. Jangan tunggu harga paling murah. Mulakan simpanan emas sekarang, walaupun serendah RM100. Hubungi saya untuk bermula.